saudari pengurusi majlis yang dihormati yang dipertua keluarga pelajar-pelajar Islam Perak Mesir sesi 2025-2026 Ustaz Ahmad Yamin dan Zainal Abidin, seterusnya barisan pimpinan ahli jawatan Pasal Takbir yang dihormati Ketua Hayat Wanita Islam keluarga pelajar-pelajar Islam Perak Mesir sesi 2025-2026 Ustazah Umi Sahila binti Muhammad Nazir, seterusnya barisan AJKW yang hadir, sahabiah-sahabiah yang dirahmati Allah sekalian. Ya, apa khabar semua hari ini? Alhamdulillah, semua sihat kan? Jadi, syukur kita kepada ilahi dengan izin Allah dapat lagi kita berkumpul lah hari ni. Kalau semalam ada yang tak dapat bersama, hari ni Alhamdulillah lebih ramai lah berbanding semalam. InsyaAllah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah sebelum memulakan sambungan kitab pada hari ini, sudilah untuk Ana teruskanlah untuk menjawab soalan yang ditimbulkan semalam oleh sahabat-sahabat kita. Kalau semalam ada dalam 8 soalan yang ditanyakan, jadi kita akan kupas satu-satu jawapan bagi persoalan. Okay. Kalau semalam ada sahabat kita yang tanya, kalau ada seorang ni dia istihadah, dan dia bila setiap kali solat tu ada masa dia sumbat dia punya faraj, ada masa dia tak sumbat, dia sekadar memakai pad sahaja ataupun tualan wanita sahaja. Jadi sah ke tidak solat dia kan? Sebabnya kalau dalam kitab Ibanah wa Ifadah ni, kalau antara step-step untuk kita sucikan diri kena ada sumbatan. Lepas sumbat kita ikat tu kalau zaman moden ni guna pad dah kan? Okay. Kalau sumbat tu pula, kalau zaman moden ni guna apa kalau zaman moden? Tampon. Tampon ni kalau Inggeris tampon, dalam bahasa Melayu tak tahulah sebab jarang sebut tampon sebenarnya. Okay. Tampon dah. Tampon dia sejenis kapas yang disumbat dalam faraj dan dia boleh mampu menampung darah lah supaya tak keluar. Jadi kadang kalau orang tak pakai pad pun dia rasa macam dia tak period pun, sebab dia dah sumbat tu. Tu salah satu alat moden lah untuk tahan darah kan. Okay, itu situasi akhwat ni, dia istihadah. Tapi bila dia solat, dia selang-selang pakai sumbat. Kadang dia pakai, kadang tak pakai. Jadi sah ke tak solat dia kan? Okay, kalau kita rujuk dalam muka surat 42 dalam kitab ni kan, muka surat 42 bawah sekali. Ni ikut cetakan yang kalian dapat lah. Kalau cetakan kita berbeza sedikit dalam muka surat dia. Okay. Kalau muka surat 42 bawah sekali tu ada persoalan, adakah cukup sekadar mengikat tanpa sumbatan ni? Jawapannya adalah na'am yakfi. Maksudnya cukuplah, boleh untuk kita ni sekadar memakai penahan darah sahaja. Maksudnya pakai pad je lah tanpa memakai sumbatan. Jika mampu menahan darah dari terkena pakaian, sah saja mengikut pendapat Imam Ramli. Maksudnya kalau mengikut pendapat Imam Ramli, sah sahajalah untuk solat dia sekalipun dia tak sumbat. Tujuannya ada untuk sumbatan, untuk pakai pad, itu semua adalah untuk meringankan flow darah tu. Maksudnya bagi tak sampai kena pakaian lah. Jadi bila pakaian tu tak terkena darah, sah solat. Tapi kalau pakaian tu terkena darah, contoh terlekung sampai terkena darah istihadah, jadi dia kena bersihkanlah terlekung dia. Dan dia kena ringankan aliran darah dia tu. Betul. Okay. Dan soalan yang kedua, kan seseorang dia takkan tahu dia kena istihadah, melainkan dia kena tunggu lepas hari ke-15 tu kan. Contoh, sebelum ni dia dah pernah istihadah. Sebelum ni dia dah pernah istihadah. Contoh bulan lepas, bulan 3 kan. Bulan 3 dia dah kena istihadah. Jadi bulan 4 ni, adakah dia kena ikut adat dia yang istihadah ataupun dia kena tunggu 15 hari? Okay. Berdasarkan jawapan ni sebenarnya ada dah dekat dalam kitab. Kalau dah pernah ada adat istihadah, maka dia kena hukumkan diri dia ni adalah istihadah, sama macam bulan lepas. Macam tu. Kena anggaplah diri dia istihadah. Contoh istihadah dia bulan lepas berapa hari? Diri dia berapa hari, istihadah dia berapa hari macam tu. Jadi dia kena ikut adat yang bulan lepas. Kalau terbukti bulan ni salah ataupun terbukti bulan ni sebenarnya dia tak istihadah pun, dia period je macam biasa, maka tak menjadi masalah. Jadi dia kena tukarlah balik. Maksudnya adat baru dia tak istihadah dah. Adat baru dia haid berapa hari macam tu.
Okay, jadi penilaian dia mestilah mengikut adat yang semasa, bukannya yang sama je, maksudnya dia kena tunggu 15 hari juga, macam tu. Itu soalan yang ketiga. Untuk situasi Muqtadah Mumayyizah, kalau dalam kitab muka surat 54 diterangkan situasi 20 hari merah, 5 hari hitam kan. Macam mana pula sahabat kita datangkan contoh lain. Dia nak buat kira-kira sikit kan. Dia datangkan macam mana kalau seorang tu dia keluar darah merah 23 hari, kemudian datang 7 hari hitam. Dia adalah Muqtadah Mumayyizah dan adat dia adalah 7 hari. Untuk situasi ni, kita tengok 23 hari tu sekiranya ditolak dengan hari adat, ada jarak lebih daripada 15 hari kan. Bila jarak lebih daripada 15 hari, maka dia kena mengira dengan adat dia sekali. Maksudnya daripada 23 hari tu sebenarnya ada 7 hari haid dia, kemudian baki daripada 23 hari tu adalah 16 hari kan. Jadi 16 hari merah itu adalah istihadhah. Dan 7 hari hitam selepas itu dikira haid yang baru. Gitu. Okay. Tu untuk kira-kira dia. Okay. Kemudian situasi, kalau sebelum ni kita ada belajar situasi ada wanita yang dia Muqtadah dia ada pola kan, pola 357, 357, macam tu kan. Okay. Tapi dia datang, sahabat kita datang dengan situasi yang berbeza. Situasi dia 357. Adakah dia kena, lepas tu tiba-tiba bulan yang keempat tu dia datang istihadhah kan. Adakah dia kena ikut adat ataupun dia kena ikut pola kan. Okay. Dia 357, jadi maksudnya bulan pertama 3 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 7 hari, bulan keempat tiba-tiba dia datangi istihadhah. Okay. Waktu bulan keempat ni macam mana? Adakah dia kena ikut pola ataupun dia kena ikut yang latest adat dia yang sebelum ni? Yang latest adat sebelum ni, sebab apa? Okay, betul. Sebab dia tak cukup ulangan pola tu. Dia sekurang-kurangnya pola tu kena berulang sekurangnya sekali. Maksudnya 357, 357. Maksudnya 6 bulan, lepas 6 bulan baru dia boleh anggap benda tu adalah pola dia. Tapi kalau tak cukup 6 bulan, benda tak berulang pun lagi, dia tak boleh anggap tu sebagai pola dia. Macam tu. Sebab dia tak berlaku secara yakin. Gitu. Kemudian soalan nombor 5 berkaitan dengan wanita mutahayyirah. Okay, wanita mutahayyirah, dia ni dia tak ingat bila berlaku, tapi dia ingat anggaran sahaja. Dia agak-agak lah, dia rasa macam dalam 5 ke 6 hari macam tu kot. Dia agak-agak, dia tak pasti. Okay, untuk situasi ni sebenarnya kalau untuk dia ni masuk dalam kategori zakirah lil adat, dia kena ingat dengan yakin bilangan hari. Dia kena ingat lah, maksudnya yakin dengan pasti 5 hari. Contoh dia tiba-tiba dia terjumpa catatan lama ke, ataupun dia rasa macam dia ingat-ingat, aku rasa waktu tu 5 hari dekat kampung, rasa macam tu. Jadi bila dia ada benda yang meyakinkan bilangan, baru dia boleh anggap diri dia tu zakirah lil adat. Tapi kalau dia tak ingat langsung, maksudnya dia ragu-ragu, benda tu dia tak boleh anggap dia kategori ingat. Dan bila dia tak ingat, dia termasuk dalam kategori mutahayyirah mutlaqah. Kalau dia ingat, barulah dia boleh termasuk kategori mutahayyirah zakirah lil adat nasiyah lil waqti. Okay. Adapun kalau dia ingat dua-dua, dia ingat adat, dia ingat waktu, maka situasi dia dah tak mutahayyirah dah sebenarnya. Gitu. Okay. Nombor 6 soalan pola adat 3578 kan. Sekiranya dia ada 4 nombor pola dia. Okay. Macam mana dengan situasi dia? Kalau situasi 3 nombor, dia kena tunggu selama 6 bulan. Tapi kalau untuk situasi 4 nombor, dia kena doublekan lah 4 nombor tu, 8 bulan. Contoh kalau 5 nombor pula, doublekan 10 bulan. Macam tu lah. Ikutlah ada orang yang macam tu. Tapi kalau normally, jarang-jarang lah berlaku, rare case. Okay. Okay, nombor 7. Apa hukum wanita istihadhah solat berjemaah? Okay. Hukum dia sah solat jemaah wanita yang istihadhah. Dia boleh jadi imam, dia boleh jadi makmum. Tak ada permasalahan. Okay, sebab dia adalah suci dari segi ibadah. Cuma ada perbahasan lah tentang wanita yang mutahayyirah, boleh tak jadi imam. Ada ulama khilaf lah. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tapi kalau kesimpulan
daripada kita baca dekat artikel Mufti Wilayah, boleh sahajalah untuk wanita istihadah ni secara umum boleh jadi imam, boleh jadi makmum. Okay. Kemudian kalau untuk soalan yang kedua daripada soalan ni pecahan dia ada tanya, kan kalau kita istihadah, syarat yang seterusnya kena mubadarah ila solat, maksudnya perlu segerakan solat. Okay. Kena mualah lah kan. Okay. Boleh ke untuk dia ni tunggu kawan dia solat jemaah? Siapa tahu jawapan dia? Boleh. Boleh. Sebab apa? Termasuk dalam Termasuk dalam? kemaslahatan solat. Kemaslahatan solat. Ada dalam muka surat 43 terbaiklah pelajar cemerlang. Okay. Surat 43 ada kat dalam tu. Boleh sahaja untuk wanita yang istihadah ni melewatkan solat atas sebab maslahah solat. Antara maslahah solat adalah tunggu jemaah, jawab azan, solat sunat, tutup aurat. Aywa, solat sunat rawatib dan sebagainya. Itu semua adalah masalah solat. Jadi dibenarkanlah untuk dia ni tunggu. Sekalipun darah dia dah keluar. Tak apa. Okay. Yang ke-8, sebelum dia tahu kiraan haid yang betul, dia kira tu dengan kiraan yang salah. Okay. Jadi bila dia dah tahu kiraan dia tu salah, adakah dia ni kiraan dia tu dia nak kira diri dia tu adalah muqtadah ataupun dia tu mubtada'ah? Okay. Jawapan dia, dia kena kira semula ikut kiraan yang betul. Kalau dia ni jenis cakna lah tentang haid dia yang terdahulu. Jadi dia kena kira balik dengan kiraan yang betul dan dapatkan adat yang sebenar. Tak boleh anggap diri dia ni mubtada'ah sebab definisi mubtada'ah adalah first time datang haid. Tak bolehlah tiba-tiba dia dah period berapa tahun dah kan, tiba-tiba dia nak kira dia mubtada'ah pula. Tak boleh lah, dia kena kira daripada adat dia. Dia sebenarnya bermasalah kalau sahabat kita ni dia seorang yang selalu istihadah. Tapi kalau dia ni haid dia normal setiap bulan ataupun tak pernah ada dia istihadah, jadi sebenarnya tak ada masalah besar lah. Gitu. InsyaAllah. Cuma dia kena kira dengan betul dan kalau ada yang perlu diqadha, kena qadha. Macam tu. Okay. Ada soalan tambahan? Nak tambah sikit. Okay. Untuk soalan yang tujuh tu, itu nak tambah jawapan. Okay. Itu kan dah ada dah kan depan tu kan. Kalau orang ada istihadah dia boleh jadi imam, boleh jadi makmum. Tapi kalau seseorang itu mutahayyirah, dia tak ingat pun bilangan dia tak ingat tempoh kebataan bilangan haid dia, permulaan dan akhir dia tak boleh jadi imam kepada makmum yang lain. Itu dia ingatlah tambahan itu. Terima kasih kepada Ustazah Aida. Lepas ni Ustazah Aida boleh ganti anak kan. Okay, insyaAllah. Okay, seterusnya lari. Boleh. Jadi sebenarnya dia mengikut adat. Dia nampak itu istihadah kan. Tapi kalau dalam situasi dia istihadah bukan disebab dia period dia ada hari, tapi sebab darah dia keluar balik dan Darah dia keluar balik. Situasi macam dia bukan istihadah yang bercampur dengan haid. Kalau untuk yang tu, dia kena kira adat dia ni adalah adat yang haid yang sebelum tu lah. Dia tunggu 15 hari macam biasa. Dia situasi yang sebelum ni dia kena ikut dia tu adalah istihadah. Kalau situasi dia bercampur antara haid dengan istihadah. Kan kalau kita belajar 7 bentuk ni dia hanya untuk situasi kalau darah haid berterusan sambung dengan istihadah. Dia bukan situasi yang lagi satu. Situasi yang wanita tu dia dah haid, putus suci, lepas tu tak cukup lagi habis tempoh suci datang darah kan. Maksudnya tak cukup 15 hari tiba-tiba datang darah. Dia beza lah. Dia tak ada, kalau untuk situasi yang tu tak perlu pun nak tengok dia ni mubtada'ah ke, mutahayyirah ke, dia mumayyizah ke, yang tu tak perlu. Macam tu. Okay. Jelas tak? InsyaAllah. Okay. Kita mulakan untuk bab yang terakhir insyaAllah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir
والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الدرس الثامن المستحاضة في النفاس. Wanita yang istihadah di dalam nifas. Kalau kita belajar sebelum ni, kita dah pernah belajar kan bab berkaitan dengan darah nifas. Jadi nak refresh sikit lah berkaitan dengan nifas. Siapa ingat minimum nifas berapa lama? Minimum apa? Sila. Minimum nifas? Apa? Okay. Siapa ingat minimum nifas berapa? Apa? Sehari semalam. Okay. Kalau sehari semalam adalah minimum bagi haid. Adapun kalau untuk nifas, minimum dia adalah lahza. Sekejap, sebentar. Okay. Tapi kalau maksimum nifas berapa? 60. Okay, semua tahu. Okay. Jadi jangan keliru kalau minimum nifas tak sama dengan minimum haid. Nanti kita tengok balik kat bab nifas tu. Al-mustahadatu fil nifas. Arafna anna aksara nifas 60 yawman. Kita ketahui bahawasanya maksimum nifas adalah 60 hari. فإذا زاد دم النفاس على 60 يوما فهذه المرأة مستحاضة اختلط نفاسها بالاستحاضة. Okay. Apabila berlaku pertambahan darah nifas melebihi 60 hari, maka wanita ini adalah mustahadah. Wanita yang istihadah, ikhtalata nifasuha bil istihadah. Bercampur darah nifasnya dengan istihadah. Fayakunu hukmuha ka hukmil haidi iza abara damuha al-15. Maka hukumnya seperti mana hukum wanita haid apabila melebihi darahnya daripada 15 hari. Faturaddu ila ihda suwaril mustahadati sab' wahiyah. Maka dikembalikan kepada salah satu bentuk daripada bentuk-bentuk wanita istihadah yang 7. Maksudnya ada 7 bentuk. Jadi kita kena tengok wanita ni dia kembali kepada mana satu. Wahid al-mubtada'atu al-mumayyizah. Wanita yang mubtada'ah mumayyizah. Ithnin wal-mubtada'ah ghair mumayyizah. Thalatha wal-mu'tadatul mumayyizah. Arba'ah al-mu'tadah ghair mumayyizah. Khamsah wal-mutahayyirah al-mutlaqah. Sittah wal-mutahayyiratu az-zakirah lil-waqti an-nasiyatu lil-'adad. Sab'ah wal-mutahayyiratu az-zakirah lil-'adad an-nasiyah lil-waqti. Wa sawfa nubayyinuha kal-ati. Dan akan kita jelaskan satu persatu. Awalan al-mubtada'atul mumayyizah. Oh, lidah macam berbelit-belit sikit mana ni? Astagfirullah, Allah musta'asir. Awalan al-mubtada'atul mumayyizah. Al-mubtada'atu huna hiya allati lam yasbiq laha nifas. Wanita yang first time nifas. Ataupun pertama kali bersalin kan? Beranak, bersalin. Wal mumayyizatu hiya allati tara daman qawiyan wa dha'ifan. Mumayyizah adalah wanita yang nampak beza antara darah kuat dan darah lemah. Apa hukumnya? Hukumnya wa hukmuha anna al-qawiyya huwa an-nifas wa ad-dha'if wa in tala zamanuhu tuhurun qalla aw kasur. Darah yang kuat adalah darah nifas dan darah yang lemah walaupun panjang waktunya, maka dia adalah darah suci ataupun darah istihadah. Qalla au kasur, sama ada banyak ataupun sikit. Sikit ataupun banyak qalla au kasur. Bisyarti alla yujawizal qawiyyu 60 yawman. Dengan syarat, dia ada syarat. Syarat yang pertama, tak boleh darah kuat melebihi 60 hari. Darah kuat tak boleh lebih daripada maksimum nifas. Kan kata warna kuat adalah warna nifas kan. Okay, jadi syarat dia adalah tak boleh lebih 60 hari. Sebab kalau lebih 60 hari dia tak termasuklah dalam syarat nifas kan, maksimum nifas. Wa yatiha huna jami'ul masail al-mutaqaddimah fil mumayyizah fil haid. Maka kat sini didatangkan juga permasalahan yang sama
seperti mana yang dalam mubtada mumayyizah kan. Seperti mana yang kat depan dan dijelaskan kan, masalah-masalah yang dalam haid tu dia boleh jadi juga berlaku pada wanita yang nifas juga. Okey. Lepas tu syarat yang kedua, wa yushtaratu an la yasbiqa ad-damaini naqa'un yablughu 15 fa aksar. Okey. Syarat yang kedua dia adalah tak ada jarak 15 hari antara kelahiran dan pendarahan yang keluar. Maksudnya antara masa dia lahirkan anak dan masa keluarnya darah kuat dan lemah tadi, tak boleh ada jarak gap 15 hari. Contoh dia bersalin, lepas tu tiba ada gap. Gap tu 15 lebih 15 hari kan. Jadi waktu ni dia tak boleh gunakan syarat yang dia ni adalah mubtada'ah mumayyizah tu. Fa in sabaqahu naqa'un yablughu 15 fa aksar fa yakunu ad-damul qadim haidan. Okey. Sebab apa tak boleh lebih 15 hari? Sebabnya kalau lebih 15 hari darah yang baru tu dikira sebagai darah haid. Dia tak dikira dalam nifas. Okey, gitu. Wa nazkuruha huna ba'd al-amsilati tatbiqiyah liyuqas 'alayha ma'adaha min al-masail. Disebutkan kat sini beberapa contoh praktikal untuk kita kiaskan pada permasalahan-permasalahan. Okey. Kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama, al-misalul awwal. Ra'at ba'da al-wiladah 20 yawman daman aswad. Selepas dia bersalin, keluar darah selama 20 hari. Darah dia warna apa? Hitam. Okey, 20 hari warna hitam. Summa ra'at ba'dahu 50 ahmar. Kemudian selepas keluar darah hitam, keluar 50 hari darah warna merah. Okey, ahmar. Fahiya mustahadatun mumayyizah fil nifas. Maka dia ni adalah termasuk kategori mustahadah mumayyizah sebab dia boleh beza dua warna dan cukup syarat kan. Fanifasuha al-20 yawman al-aswad allati hiya al-qawi. Maka nifas bagi wanita ini adalah 20 hari yang warna hitam itu sahaja sebab itu adalah darah kuat. Wadha'ifu wa hiya al-50 yawman al-ahmar tuhurun. Maka darah yang lemah 50 hari itu adalah darah suci ataupun darah istihadah. Wa innama hakamna bitamyiz li'annahu wujida syartuhu. Dan sesungguhnya kita hukumkan dengan tamyiz kerana cukup syaratnya, ada syaratnya. Wa huwa adamu mujawazatil qawi 60 yawman, iaitu tidak melebihi darah kuat 60 hari. Maksudnya dia bawahlah daripada 60 hari kan, 20 hari sahaja. Itu situasi yang pertama, contoh yang mudah kan. Okay, situasi yang kedua. Ra'at imra'atun ba'dal wiladah yawmaini daman. Okay, seorang wanita selepas bersalin, dia keluar darah sebanyak 2 hari sahaja. Summa naqa'in 15. Kemudian dia suci selama 15 hari. Summa daman aswada 20 yawman. Lepas tu keluar darah warna hitam sebanyak 20 hari. 20 hari hitam. Summa ahmar 50 yawman. 50 hari warna merah. Fal-yawmanil awwalani nifasun. Maka 2 hari yang pertama itu sahaja dikira sebagai nifas. Disebabkan apa? Sebab ada apa? Suci 15 hari. Sebab ada suci 15 hari tu, maka yang selepas daripada 15 hari tu dah tak boleh dikira sebagai nifas. Sekalipun darah dia banyak kan. Kita tengok 20 sampai 50 hari, banyak tak? Banyak, 70 hari kan. Tapi tu still tak dikira sebagai nifas. Tu dikira sebagai haid yang bercampur dengan istihadah. Okay. So macam mana nak tentukan dia kan? Nanti kita tengok kan. Wan naqa'u tuhurun. Summa ba'da zalik fahiya mustahadatun fil haid faqadat syartat tamyiz. Kemudian wanita tersebut dia dikira sebagai wanita yang istihadah dalam haid tapi tak cukup syarat tamyiz, walaupun dia boleh beza warna hitam dan warna merah. Sebab apa? Sebab apa dia tak boleh dikira dia ni mumayyizah? Ingat tak syarat tamyiz?
Sebab dia ada putus di antara tu. Bukan. Contoh kan dia 20 hari hitam, 50 hari merah. Itu adalah haid. Tapi dia tak boleh dikira diri dia tu adalah mumayyizah. Tahu tak sebab apa? Dia lebih daripada tempoh maksimum haid. Kalau maksimum haid berapa? 15 kan. Jadi sepatutnya darah hitam tak boleh lebih daripada 15 hari. Okay. Cuma situasi ni dia lebih daripada 15 hari. Dia dah 20 hari hitam. Betul tak? Jadi untuk situasi dia kena anggap diri dia ni adalah kalau dia ada adat, dia adalah muqtadah ghair mumayyizah. Macam tu. Sebab biasanya wanita yang dah bersalin ni dia dah pernah period lah sebelum ni. Kebiasaan. Tapi kalau dia mubtada'ah, dia kena anggap diri dia adalah mubtada'ah ghair mumayyizah. Dia tak boleh anggap dia ni mumayyizah. Okay. Jadi kena refresh balik lah pada formula ghair mumayyizah macam mana. Okay. Ingat lagi tak kalau ghair mumayyizah macam mana? Okay, nanti kita refresh sama-sama kan. Kena bagi latihan ni. Al-misalus salis. Contoh yang ketiga. Lau ra'ait ba'dal wiladati 20 yawman ashqar. Kalau seorang wanita selepas dia bersalin keluar 20 hari warna coklat atau warna perak. Summa 40 yawman aswad. Kemudian 40 hari hitam. Ingat warna dia 20 hari warna perak, 40 hari warna hitam, summa 20 ahmar. Kemudian 20 hari warna merah. Macam mana untuk situasi ni? Faddamanil awalan wahuma al-ashqar wal aswad nifas. Maka dua jenis warna yang awal, dua warna perang dan hitam tu, itu adalah nifas. Adapun wazalika li'annahu yastahil al-hukmu bin nisbah lil aswad bidun al-ashqar. Kerana mustahil untuk hukumkan darah nifas tu hanya yang hitam, bukan yang perang. Sebenarnya macam dia bersambung kan daripada selepas wiladah. Wa ammal ahmar fatuhurun. Adapun yang warna merah maka itu adalah darah suci istihadah. Tu untuk contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, al-misalur rabi'. Lau ra'ai ba'dal wiladati daman ahmar 15 yawman. Kalaulah dia melihat selepas bersalin 15 hari warna merah. 15 hari warna merah. Summa aswad 40 yawman. Kemudian lepas merah tu datang pula warna hitam selama 40 hari. 40 sampai 15 berapa? 55. Okey, masih lagi belum lebih 60. Summa ra'ai ahmar aw ashqar istamarra wa zada ala 60. Kemudian nampak pula, keluar pula warna merah ataupun warna perang yang berterusan dan melebihi daripada 60 hari. Faddamanil awwalani nifas. Maka dua jenis darah yang awal itu adalah nifas. Wahuman 15 al-ahmar wal 40 aswad. Wa zalika lis-sabab as-sabiq fil misal as-sabiq wa ma adahu tuhrun. Sebab dia sama sahaja macam sebab dekat misal nombor 3. Sebab dia yastahil hukmu bin nifas li aswad duna ahmar. Maksudnya mustahil lah untuk hukumkan nifas yang hitam sahaja tanpa yang merah kan. Yang baki itu adalah istihadah. Misal yang kelima, al-misalul khamis. Lau ra'at ba'dal wiladah daman aswad summa daman ahmar summa daman asfar istamarra wa jawaza 60. Kalau seorang wanita ni selepas dia bersalin, dia nampak darah warna hitam, kemudian warna merah, kemudian warna kuning, kemudian berterusan warna kuning tersebut sehingga melebihi 60 hari. Al-mustahadatu fi hadzal misal hukmuha hukmu man ra'at qawiyan summa dha'ifan summa ad'af minhu. Maka hukum dia sama seperti situasi orang yang nampak darah yang kuat, kemudian yang lemah, kemudian yang paling lemah. Wa hukmuha anna al-qawiyya wa ma yunasibuhu min ad-dha'if nifas. Darah yang kuat dan darah yang kedua tu dikira sebagai nifas.
Darah 1 dan darah 2. Sebenarnya darah hitam dengan merah tu dikira sebagai nifas. Dengan syarat, ada syarat. Bisyarti alla yazida majmu'uhuma ala aksari nifas. Dengan syarat bila campur yang hitam dengan merah tu tak melebihi daripada maksimum nifas. Syarat dia itu. Wa ma'adahu tuhurun. Dan apa yang selebihnya adalah suci. Darah istihadah. Contohlah dia keluar hitam campur merah, kuning betul-betul. Jadi dia kena kira hitam campur merah lebih tak daripada maksimum nifas. Kalau tak lebih daripada maksimum, maka tu dikira sebagai nifas. Dan kuning yang berbaki tu adalah istihadah. ففي هذا المثال نفاسها الدم الأسود والأحمر إذا لم يزد مجموعهما عن 60 وما عداها طهور. Kesimpulan dia lah. Untuk situasi yang keenam. Situasi yang keenam pula. Al-misal al-sadis, law ra'at ba'da al-wilada 'ashratan ahmar. Selepas daripada bersalin nampak 10 hari warna merah. 10 hari warna merah. Summa salasina aswad. Kemudian 30 hari warna hitam. Summa salasina asfar. Kemudian 30 hari warna kuning. Jadi total berapa hari semua sekali? 70. Lebih daripada 60. Fahukmuha mustahadatun fin nifas. Maka hukum dia adalah istihadah campur dengan nifas. Wahia mumayyizah. Dalam keadaan dia ni mumayyizah. Dia boleh membezakan antara darah kuat dan darah lemah. Fanahkumu laha bitamyiz. Maka kita menghukumkan dia dengan hukum tamyiz. Fanifasuha as-salasin al-aswad faqat. Maka nifas wanita ini adalah 30 hari yang hitam sahaja. Wal ahmar allazi qablaha ma'al asfar allazi ba'daha istihadah. Kenapa situasi ni berbeza? Siapa tahu apa beza yang nombor 6 ni dengan nombor 4? Dengan nombor 3. Apa beza? Siapa tahu? Ada yang dapat detect tak perbezaan dia? Warna darah. Apa beza yang ni dengan yang sebelum tadi? Tak rasa beza hari. Beza hari. Tempoh. Jawapan dia. Jawapan dia adalah perbezaan antara contoh nombor 6 ni dengan nombor 3 dan 4 adalah darah merah yang keluar di awal tak melebihi daripada batas minimum suci 15 hari. Kalau yang ni 10 hari kan. Jadi tak lebih daripada 15 hari. Tapi kalau nombor 3 dengan nombor 3 dengan nombor 4. Nombor 3 dan nombor 4 ni dia lebih daripada 15. 15 dan 20. Itu perbezaan dia. Bila dia tak melebihi, maka dia tak boleh dikira sebagai nifas. Dia dianggap sebagai istihadah juga. Itu perbezaan. Itu perbezaan dia. Kemudian kita masuk pada kategori wanita yang kedua. Mubtada'ah ghair mumayyizah. Wanita yang first time bersalin, keluar darah nifas, tapi dia tak boleh bezakan antara darah kuat dengan darah lemah. Mubtada'ah ghair mumayyizah. Al-mubtada'ah hiya allati lam yasbiq laha nifas. First time datang nifas. Wa qawluna ghair mumayyizah ay annaha ra'atid dam bi sifatin wahidah aw faqadat syart at-tamyiz. Sama juga macam sebelum ni kan. Maksud ghair mumayyizah adalah sama ada dua. Sama ada sifat dia hanya ada satu sifat sahaja. Itu warna dia sama je kan. Ataupun dia tak cukup syarat tamyiz. Iaitu syarat tamyiz tu darah kuat tak boleh lebih daripada maksimum nifas. Tentu. Bianzal dam al-qawi ala 60 yawman. Iaitu darah kuat melebihi daripada 60 hari. Kalau lebih maka tak cukuplah syarat tamyiz. Apa hukumnya bagi wanita yang mubtada'ah ghair mumayyizah? Hukmuha anna nifas
anna nifasaha huwa aqallun nifas. Okey, maka nifas bagi wanita ini adalah minimum nifas. Wa huwa majjah. Okey, kat sini dia gunakan istilah baru lah. Kalau dekat bab sebelum ni dia guna istilah lahzah. Okey, dalam bab ni dia gunakan istilah majjah. Kalau majjah ni maksudnya sebentar ataupun sedetik ataupun sekejap. Summa nanzuru hal hiya mu'tada fil haid am mubtada'a. Kemudian kena tengok pula dia ni adakah dia ni mu'tada dalam haid, dia ada adat tak dalam haid, ataupun dia ni mubtada'a fil haid. Adakah dia ni mubtada'a. Okey, kan sebab darah dia keluar. Okey, bila darah keluar dia kena tengok dia ni istihadah dia berapa lama kan. Dia punya haid dia akan datang berapa lama macam tu. Okey. Wahid fa in kanat mu'tadatan fil haid, kata jika wanita tersebut mu'tada fil haid, dia dah ada adat dah kan dalam haid, tahurat ba'dal majjah adata tuhuriha minal haid, maka dia akan suci selepas daripada tempoh sekejap tu mengikut adat sucinya daripada haid. Contoh dia haid biasa berapa hari? 7 kan. Okay, lepas tu suci biasa korang suci berapa hari? 23, ada yang 23, ada yang 25, ada yang lama kan. Okay, jadi dia kena ikut adat yang sebelum ni, berapa lama dia suci. Okay, jadi dia kena ikut lah, ambil contoh dia suci bulan lepas 23 hari, maka dalam tempoh ni dia akan istihadah selama 23 hari. Okay, kemudian lepas habis 23 hari tu barulah dia didatangi haid. Macam tu. Lepas tu situasi yang kedua, wa in kanat mubtada'ah, jika dia ni adalah wanita yang mubtada'ah, first time dia datangi haid. Maksudnya dia bersalin first time, lepas tu first time juga dia datang haid. Boleh jadilah kan. Ada contoh dia kahwin awal dapat anak awal kan. Macam tu. In kana mubtada'atan fil haidi tahurat ba'dal majjah 29. Okay, jika dia first time datang haid, maka dia suci selepas sedetik tadi selama 29 hari. Summa hadat yawman wa layla. Kemudian dia kena haid sehari semalam. Okay, contoh kan biasa kan darah nifas ni kan lama kan. Darah yang keluar tu lama. Jadi dia ni kena kira yang sedetik tu adalah nifas, kemudian 29 hari tu adalah istihadah dia. Kemudian ada darah lagi. Okay, darah yang keluar lagi tu dia kena kira dia haid sehari semalam 24 jam. Summa tathur 29. Kemudian suci balik selama 29 hari lagi. Wahakaza. Dan begitulah kan. Selagi mana ada darah, selagi itulah formula dia bagi wanita yang mubtada'ah ni. Gitu. Okay. Wahadhihi ba'dul amsilah al-mubayyinah lizalik. Dan ini adalah contoh-contoh yang menerangkan perkara tersebut. Ada beberapa contoh lah kan? Ada 2. Okay. Contoh yang pertama. Okay. Contoh yang pertama. Law ra'at mubtada'ah fin nifas ba'da wiladatiha 70 yawman aswad. Okay. Summa 10 ahmar wa hiya mubtada'ah fil haid. Okay. Kalau seorang wanita yang first time didatangi nifas, kemudian didatangi darah dia 70 hari warna hitam. Okay. 70 hari hitam, kemudian 10 hari warna merah. Okay. Dalam keadaan dia ni adalah mubtada'ah fil haid. Dia dalam masa yang sama dia pun first time datangi haid. Fahazihi mubtada'atun ghair mumayyizah fil nifas. Maka wanita ini dia mubtada'ah ghair mumayyizah, walaupun dia ada beza hitam dengan merah. Sebab apa dia masih ghair mumayyizah? Sebab darah kuat dia lebih daripada 60 hari. Sebab darah kuat dia 70 hari. 70 hari warna hitam. Jadi tak boleh dikira sebagai mumayyizah walaupun dia boleh beza hitam dengan merah. Okay. Liannaha faqadat syartan tamyiz. Sebab
Ni jawapan ada kat sebelah ni je. Li'annaha faqadat syart tamyiz. Tak cukup syarat tamyiz. Li'anna dam qawi zada ala 60. Sebab darah kuat melebihi daripada 60 hari. Fahukmuha turaddu ila aqallin nifas. Maka hukum dia hendaklah kembali kepada minimum nifas, iaitu majjah tadi. Sedetik, sekejap sahaja. Wa bima annaha mubtada'atun fil haid aidan, dalam masa yang sama dia juga mubtada'ah fil haid. Fatadhuru ba'da lahzah 29 yawman. Maka hendaklah dia bersuci selepas sedetik dan suci selama 29 hari. Okay, lepas 29 hari, summa tahidu yawman wa laylah. Dia ni dikira sebagai haid sehari semalam. Kemudian dia suci balik, kena mandi balik. Summa tadhur 29 wa hakaza. Ni samalah macam situasi kat atas tadi kan. Maksudnya dia hanya nifas tu sehari je. Kemudian dikira suci 29. Kemudian dikira haid pula. Dah haid sehari sahaja. Okay, kemudian suci 29. So berterusan dah macam tu sampailah darah dia tak ada. Okay. Contoh yang kedua. Ni contoh tadi kan. Ni contoh tadi. Yang nifas dia sebentar je. Jadi dia bersalin, nifas dia sebentar, suci dia 29 hari, kemudian haid dia kira 1 hari, suci 29. So berterusan lah. Selagi mana darah dia tu tak berhenti, selagi tu dah dia kena guna formula ni. Macam tu. Okay. Misal ni, contoh yang kedua, law ra'at mubtada'atun fin nifas ba'da wiladatiha 70 yawman ahmar. Okay, wanita yang first time bersalin, dia keluar darah selepas bersalin tu 70 hari. Warna merah sahaja, tak ada warna lain kan. Wa hiya mu'tadatun fil haid. Dalam keadaan dia ni dah ada adat dalam haid. Fahazihi mubtada'atun ghair mumayyizah. Maka wanita tersebut adalah mubtada'ah ghair mumayyizah fin nifas. Pada nifas dia adalah mubtada'ah fin nifas. Li'annaha ra'atid dam bisifatin wahidah. Kerana dia melihat darah dia hanya ada satu sifat. Maka hukum dia macam mana? Fahukmuha annaha turaddu ila aqallin nifas wa huwa majjah. Okay. Maka dia ni kena kembali kepada minimum nifas, iaitu sedetik, sebentar sahaja. Summa tadhur ba'dahu 'adatan tuhriha minal haid. Maka selepas tu dia kena suci ikut bilangan adat dia. Contoh adat dia suci dia 23 hari, maka dia kena suci 23 hari. Okay, kemudian tengok ada darah lagi. Okay, darah yang selepas 23 hari tu adalah haid dia. Dan haid dia pun dia kena ikut adat dia. Contoh adat dia 7 hari haid. Jadi 7 hari tu haid. Kemudian kalau ada darah lagi, lepas tu istihadah lagi. Jadi kena bersambung lagi lah darah dia. Sebab biasa darah nifas ni memang lama lah. Biasa orang 3 bulan kan. Kalau kebiasaan 40 hari 2 bulan. Tapi ada orang yang 60 3 bulan. Okay. Maksimum. Dan salisan al-mu'tadatul mumayyizah. Wanita yang dia ada adat. Dia nifas yang ada adat kan. Maksudnya ni baby yang kedua, ketiga, keempat, macam tu. Apa dia? Okay. Salisa al-mu'tadatul mumayyizah. Al-mu'tadatu huna hiya man sabaqa laha 'adatun fin nifas. Mu'tadah di sini adalah siapa yang dah pernah ada adat nifas. Wa qawluna mumayyizah ay annaha tara daman qawiyan wa dha'ifan. Dia nampak darah kuat dan darah lemah. Wa hukmuha anna nifasaha al-qawi wa amma ad-dha'if fastihadah. Okay, darah yang kuat adalah nifas, darah yang lemah adalah istihadah. Okay, wa ta'ti huna jami'ul masaili allati taqaddamat fil mubtada'ah mumayyizah. Maka dekat sini permasalahan yang berlaku pada mubtada'ah mumayyizah sama juga berlaku pada mubtada'ah mumayyizah. Wa minha wujudu syartit tamyiz. Ada syarat tamyiz wa huwa alla yazid al-qawi ala 60 yawman. Sama juga syarat dia yang darah kuat tak boleh lebih daripada 60 hari. Okey. Wa hadhihi ba'dul amsilah. Dan di sini didatangkan beberapa contoh.
Al-misalul awal. Lau kanat adatuha fin nifas 40 yawman. Kalau adat seorang wanita ni 40 hari nifas. Maksudnya baby pertama dia nifas dia 40 hari je. Okey. Fara'at 20 yawman daman aswad. Maka dia lihat darah dia keluar untuk baby yang baru ni 20 hari warna hitam. Summa ja'aha damun ahmar wastamarra hatta jawaza 60. Kemudian datang pula darah warna merah dan berterusan melebihi 60 hari. Fahadhihi mu'tadatun fin nifas. Maka wanita ini adalah wanita yang mu'tadah fin nifas. Liannahu qad sabaqa laha 'adatun fi. Sebab dia didahului adat. Wa hiya mumayyizah aidan. Dan dia ni juga wanita yang boleh menggunakan tamyiz. Liannaha ra'at daman qawiyan wa dha'ifan. Sebab dia nampak darah kuat dan darah lemah. Fayuhkamu laha huna bitamyiz. Maka hendaklah dia di sini menggunakan kaedah tamyiz, iaitu fal-qawi wa huwa al-20 aswad nifas wal dha'if al-ahmar tuhurun ataupun istihadah. Wa innama hakamna laha bitamyiz li'annahu wujida syartuhu haitsu lam yazid al-qawi ala 60 yawm. Sama dia ulang benda yang sama. Dia kata kat sini sesungguhnya kita menghukumkan dia dengan tamyiz kerana ada cukup syarat tamyiz, iaitu tak lebih qawi daripada 60 hari. Okey, ni untuk contoh yang pertama. Okey. Ya. Okey, ni gambar rajah dia lah. Contoh adat lama tu nifas 40 hari, tapi situasi semasa 20 hari hitam, 40 hari merah kan. Jadi nifas dia adalah 20 hari yang hitam tu, bukan yang 40 hari. Dia tak boleh guna adat lah, dia kena guna tamyiz. Minta izin minum air sekejap. Al-misal Al-tsani. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua bagi kategori mu'tadah mumayyizah. Kanat 'adatuha fin nifas 30 yawman. Contoh wanita ni adat dia adalah 30 hari. Maksudnya sebelum ni dia bersalin, nifas dia 30 hari sahaja. Fara'at ba'da wiladatiha 10 ayyam daman ahmar. Kemudian kali ni dia bersalin, keluar darah warna merah 10 hari. Summa tasala aswad wa qata'a qabla 60. Okay, kemudian darah dia ni bersambung dengan darah hitam dan darah hitam ni terputus sebelum 60 hari. Okay. Summa damun ahmar jawaza 60. Kemudian darah merah pula keluar lebih daripada 60 hari. Okay. Fahukmuha. Apa hukum dia kat sini? Annaha mustahadatun mu'tadah mumayyizah. Okay. Kat sini dia hukum dia adalah wanita yang istihadah mu'tadah mumayyizah. Okay. Dia ada adat dan dia juga boleh tamyiz. Fanahkumulaha bitamyiz. Maka kat sini dihukumkan dengan tamyiz. Fal-qawiyyu wa huwa al-aswad nifas. Okay, maka darah yang warna hitam tu adalah darah nifas. Okay. Darah hitam ni berapa? 12. Okay. Kan dia 10 kan? Lepas tu warna hitam tu berterusan dan berhenti pada hari yang ke-60 kan? Lebih daripada 60 tu merah pula. Okay. Okay. Jadi berapa hari sebenarnya warna hitam tu keluar? Mungkin 50, mungkin 49. Mungkin 50 atau 49. Okay, situ. Okay. Summa damun ahmar jawaza 60. Kemudian keluar darah merah yang melebihi hari yang ke-60 kan? Okay. Di sini darah yang hitam tu adalah nifas, darah yang merah awal wasani tuhurun. Okay, darah merah yang keluar awal tadi 10 hari je kan? 10 hari, jadi tak lebih 15 hari dia boleh dikira sebagai istihadah. Dan darah merah yang keluar selepas darah hitam tu keluar, itu adalah istihadah juga. Okay, waqad wujida syartut tamyiz haitsu lam yazid al-qawi ala 60 yawman. Dia boleh guna tamyiz sebab
warna hitam tu dia tak melebihi daripada 60 hari. Kan tadi kan kita kira dia 50 ataupun 49 hari kan. So dia tak lebih daripada 60 hari darah hitam. Ni sama situasi dengan yang misal nombor 6 dekat muka surat yang tadi tu. Dia sama dengan yang nombor 6. Kategori mubtada'ah mumayyizah misal nombor 6. Dia situasi yang sama, lebih kurang. Okay. Maksudnya yang awal dengan akhir tu istihadah, tengah-tengah tu adalah nifas. Okay. Masuk pula situasi kategori yang keempat. Kategori yang keempat, mu'tadah ghair mumayyizah. Wanita yang mu'tadah, dia ada adat tapi dia ghair mumayyizah. Dia tak boleh nak bezakan tamyiz. Tak boleh nak beza antara kuat dengan lemah ataupun dia tak cukup syarat. Al-mu'tadatu hiya man sabaqa laha nifas. Siapa yang dah pernah bernifas. Wa qawluna ghayr mumayyizah annaha ra'at ad-dam bi sifatin wahidah. Dia nampak satu sifat sahaja ataupun satu warna sahaja. Aw faqadat syart at-tamyiz, ataupun dia ni nampak je beza tapi tak cukup syarat. Dah habis bateri. Faqadat syart at-tamyiz, ataupun dia ni nampak je beza warna tapi tak cukup syarat. Okay. Macam mana untuk dia ni kan? Apa hukum dia? Wa hukmuha annaha turaddu ila 'adatiha nifasan wa tuhran min al-hayd. Summa tahidu ala 'adatiha in kanat mu'tadatan fil hayd wa illa fahiya mubtadahatun fil hayd. Untuk situasi wanita yang mu'tadah ghair mumayyizah ini, dia mestilah kembalikan adat dia, darah yang keluar tu kepada adat nifas dia yang sebelum ni. Maksudnya langkah yang pertama, dia kena tengok tempoh nifas dia yang sebelum ni berapa hari kan. Contoh sebelum ni 40 hari ataupun 30 hari. Maka itulah tempoh nifas dia untuk bulan ni juga. Bukan bulan ni, maksudnya untuk kali ni juga kan, bersanding kali ni. Contoh kalau sebelum ni dia 40 hari, jadi yang kali ni pun 40 hari juga untuk dia punya nifas. Okay. Langkah kedua, selepas dia dah kira nifas dia kena kira pula baki darah yang masih ada tu. Sebab kan biasa wanita istihadah ni darah dia lama kan, jadi dia bersambung lama kan. Jadi baki darah tu pula dikira berdasarkan tempoh suci dia sebelum dia bersalin tadi, ataupun sebelum dia pregnant tu. Contoh kalau sebelum ni dia biasa suci berapa hari dia suci? 25, 23. Dia kena kira suci, dia punya istihadah tu 25, 23 tu lah. Lepas tu selepas tu adalah haid. Macam tu. Gitu. Jelas tak? Saya try kira-kira kan. Nanti kita tengok contoh kat bawah. Nervous tak nak kira-kira? Nervous sikit. Okay. Tengok untuk situasi dia. Al-misalul awal, kanat 'adatuha fin nifas 40 yawman. Contoh adat dia sebelum ni nifas selama 40 hari. Tapi kali ni dia bersalin ra'at 80 yawman ahmar. Kali ni dia bersalin nampak 80 hari semua warna merah. 80 hari warna merah kan? Okay. Boleh buat kira-kira sikit 80 hari warna merah. Okay. Wa kanat 'adatuha fil haidi 6 ayyam. Dan adat haid dia adalah sebanyak 6 hari. Okay, kalau 6 hari haid berapa suci dia? Contoh sebulan kan? Bukan, 30 tu adalah 6? 22. 24. Allah. Dia nervous. Macam sangat. 24 lah kan. Contoh ada kata 24. Suci dia 24. Jadi dia kena kira yang suci dia tu 24 hari lah. Ataupun contoh
sebenarnya dia ikutlah bilangan suci dia sebelum ni. Ada orang yang sekejap je suci, yang 15 hari pun ada juga kan. Dia 15 hari lah suci dia. Tapi kalau sebelum ni dia suci dia lama, contoh berbulan-bulan suci kan. Ada orang yang berbulan-bulan suci, jadi dia kena ambil adat dia yang berbulan-bulan suci tu. Lain orang lain tempoh suci dia. Ada orang yang contoh dia period 2 bulan sekali. Ada juga jenis yang macam tu. Jadi lain orang lain dia punya tempoh suci dia. Okay. Maka situasi dia kat sini, dia kena ambil adat dia 40 hari. Kan 80 tadi kan? 40 hari pertama tu sahaja itu adalah nifas. 40 hari yang pertama sahaja adalah nifas. Baki dia ni, contoh ada baki lagi 40 hari kan? Okay. Contoh suci dia biasa suci berapa hari? 23 kan? Okay, 23. 40 tolak 23 berapa? 17. Mantap, 17. Okay, jadi ada 17. Okay, 17 hari tu bukanlah 17 hari period sebab lebih daripada 15 kan? Dia kena tengok pula adat dia period berapa hari? 6. Okay, jadi 20 berapa tadi? 17 hari tolak 6. Okay, baki 11. Tu campur balik, tu adalah istihadah pula kat situ. Okay. Main matematik. Habis bateri lagi lah. Nyala ke? Sini. Right. Okay, jadi situasi dia adalah kena ikut tempoh sebelum ni. Jadi kat sini summa tadhur 'adata tuhriha al-akhir allazi ja'at ba'dahu al-wilada. Dia kena ikut suci yang terakhir bagi dia. Summa ba'da rad mazkur in baqiya dam ruddat i'adatiha fil haid. Jika selepas dah selesai tempoh suci tu ada lagi darah kan, maka darah tu kena tengok pula adat haid dia berapa. Ni kalau ada darah lagi kena kira tu sebagai darah istihadah lagi. Macam tu lah, selagi ada darah dia kena kembalikan kepada haid, adat-adat yang sebelum. Okay. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kanat adatuha fi nifas 30 yawman. Adat dia pada nifas 30 hari. Fara'at 70 yawman ahmar. Maka pada bulan ni dia nampak 70 hari warna merah. 70 hari. So nifas dia 30 tolak 70? 40 lepas tu kan? Okay. Maksudnya dia dah 30 nifas, ada baki darah dia lagi 40 kan? Okay, baki 40 tu macam mana? Okay, fahumuha anna nifasa huwa qadrul adah, iaitu 30 hari tadi. Salasuna yawman. Summa nanzur. Kemudian kita tengok. Wahid, in kana mubtada'a fil haid, jika wanita ini mubtada'a fil haid, first time datang haid, fatadhur 29. Contoh dia ni dia tak pernah ada adat kan sebelum ni. Okay, dia kena sucikan diri dia selama 29 hari. So yang dia istihadah lah selama 29 hari. Summa tahidu yawman wa laylah. Sebab ada lagi baki darah kan. Maka dia kena kira dia tu haid sehari semalam. Kemudian kena mandi wajib, istihadah lagi. Macam tu lah, berterusan sampai dah tak ada darah. Okay, kemudian Itnin. Wa in kanat mu'tadatan fil haid, jika dia ni ada adat pada haid dia, ruddat ila tuhrihal akhir. Dia kena kembalikan pada tempoh suci yang latest. Summa ba'da zalik ila qadri 'adatiha minal haid. Kemudian samalah juga, dia kena ikut adat haid dia berapa lama. Ni sama je lah. Selesai bagi kategori yang keempat. Kita masuk ke kategori yang kelima. Kategori apa yang kelima? Aywa, mutahayyirah al-mutlaqah. Khamisan. Okay, mutahayyirah mutlaqah, wanita yang lupa sepenuhnya. Dia tak ingat. Wahia allati nasiyat adataha fi nifas qadran wa waqtan. Dia ni dah pernah dah bersalin sebelum ni tapi dia tak ingat berapa nifas dia. Dia tak ingat berapa bilangan hari, dia tak ingat bila dia datang nifas. Okay.
Wa hukmuha, hukum dia annaha tahtatu abadan. Wajib dia ihtiyat selama mana darah ada. Ihtiyat tu ingat tak lagi macam mana ihtiyat? Berhati-hati. Okay, berhati-hati. Ada macam mana? Berhati-hati tu macam mana? 6 perkara yang ada 6 perkara yang dilarang seperti mana wanita yang haid. 5 perkara lagi, 5 perkara yang boleh dia buat seperti mana orang yang solat. Jumpa dah? Jumpa. Pusat 59. Pusat 59 kan. Dia samalah macam situasi tu. Wa hukmuha annaha tahtatu abadan. Wajib bagi wanita yang mutahayyirah mutlaqah ni ihtiyat selagi mana darah dia keluar. Sawa'un kanat mubtada'ah fil haid am mu'tadah fi. Sama ada wanita ni first time dia datangi haid ataupun dah pernah ada adat haid. Wassabab fi zalik, sebab kenapa dia ni dihukumkan dengan ihtiyat, annal jahla bi'adatin nifas sayyara ibtida'a dawril haid majhulan. Sebab kenapa dia ni wajib ihtiyat juga kan? Sebabnya kejahilan dia tentang adat nifas dia yang dulu menyebabkan dia ni jahil juga tentang permulaan kitaran haid dia yang baru. Sebabkan wanita ni lepas nifas dia akan haid kan. Jadi kalau dia tak ingat nifas, mesti dia tak ingat haid dia tu bila pula. Macam tu lah. Dia tak cakna kan. Kemudian falazima at-tahayyur al-mutlaq, maka wajiblah dia ni dikategorikan sebagai wanita yang mutahayyirah mutlaqah. Fayati hahuna jami'u ma taqaddam minal ahkam fil mustahadatil mutahayyirah al-mutlaqah fil haid. Maka kat sini wajiblah hukum dia ni sama seperti wanita yang istihadah mutahayyirah mutlaqah fil haid. Sama je dengan kategori yang kelima dalam bab haid. Minal wujubil ghusli likulli fardin ila akhir. Jadi samalah hukum dia sama dengan wanita yang istihadah mutlaqah mutahayyirah mutlaqah kan. Mutahayyirah mutlaqah dalam haid. Dia ni wajib mandi setiap kali nak solat fardu. Dia ni kena dia kena jauhkan diri daripada suami dia. Dia tak boleh baca Al-Quran melainkan dalam solat. Dia tak boleh pegang Quran mushaf yang tak ada makna. Macam tu. Dia berat lah untuk situasi mutlaqah mutahayyirah mutlaqah ni kan. Itu sahaja untuk bab yang kelima. Pendek je sebab dia sama dengan yang depan. Jadi kita ni kena ingat balik lah yang depan tu macam mana. Kategori yang ke-6 dan ke-7. Kalau yang ke-6, mutahayyirah zakirah lil waqti faqat nasiyah lil adat. Yang ke-6, wanita yang dia ingat waktu keluar nifas tapi dia tak ingat bilangan nifas dia tu berapa hari. Contoh kat bawah ni, wahiya ka'an taqula nifasi aqibal wiladati la a'lam qadra. Nifas saya, seingat saya sebelum ni keluar terus lepas dia bersalin. Tapi tak ingatlah berapa hari. Macam tu. Tu contoh. Mutahayyirah zakirah lil waqti nasiyah lil adat. Macam tu. Wa hukmuha, maka hukum dia kat sini anna lahzatan aqibal wiladah nifasun biyaqin. Satu lahzah selepas bersalin tu adalah darah yang nifas secara yakin. Sebab dia ingat dia punya masa keluar nifas dia. Wa ba'daha yahtamilul inqita'. Apa yang selepas sedetik tu, selahzah tu, semua ada kemungkinan terputusnya darah nifas dia. Sebenarnya dia ada kemungkinan lah, sama ada dia ni boleh jadi dia suci, boleh jadi dia tak suci. Tu 50-50. Fataghtasilu likulli fardin abadan. Maka hendaklah dia mandi setiap kali waktu solat selamanya. Tak adalah selamanya. Selamanya kat sini maksudnya selama mana darah keluar. Janganlah pula hukum abadan tu selamanya kan. Sampailah dia dah berhenti darah pun anggap lagi. Tak, bukan. Dia hanya berfungsi ketika darah keluar. Wa ka'an taqul, contoh yang kedua, nifasi ba'dal wiladati bi khamsati ayyam la a'lam qadrah. Nifas saya selepas 5 hari lepas bersalin keluar.
Tapi saya tak ingat dia punya kadar berapa hari keluar tu. Fahukmuha, maka hukumnya anna lahzatan ba'dal khamsati nifasun biyakin. Selahzah ataupun sedetik selepas 5 hari dia bersalin tu adalah nifas secara yakin. Wa ma ba'daha yahtamilul inqita'. Adapun yang selepas sedetik tersebut mengandungi keraguan lah, 50-50 sama ada dia ni suci ataupun tak. Fataghtasilu likulli fardin abadan. Maka hendaklah dia mandi setiap kali waktu solat fardu. Sama juga. Situasi yang ketujuh, wanita yang ketujuh, al-mutahayyirah az-zakirah lil qadri nasiyah lil waqti. Wanita mutahayyirah, dia ni tak ingat adat dia. Dia tak ingat berapa hari. Dia tak ingat bilangan. Kan? Dia tak ingat bila waktu tapi dia ingat bilangan. Zakirah lil qadri kan. Dia ingat berapa hari dia nifas. Tapi dia tak ingat mula nifas tu bila kan. Tak ingat. Wahia ka'an taqula nifasi 10 ayyam. Seperti berkata nifas saya 10 hari. La a'lam hal hiya aqibal wilada am tabtadi'u min qabli 15 yawmin. Tapi saya tak ingat sama ada dia ni keluar direct selepas bersalin ataupun dia bermula kurang daripada 15 hari selepas bersalin. Dia tak ingat. Wa hukmuha, hukumnya anna 10 ba'dal wiladah nifasun mashkukun fi. 10 hari selepas bersalin tu adalah tempoh nifas yang disyaki ataupun diragui. Maksudnya dia adalah kemungkinan nifas lah. Kalau contoh kat sini nombor 7, biasa nifas 10 hari tapi tak pastilah mula hari ke berapa, tapi dalam lingkungan 15 hari lah. Macam tu dia kata. Jadi hari 1 sampai 10 tu ada kemungkinan dia nifas. Wa ba'dal 10 ayyam ila rabi' wal 20 tuhurun mashkukun fi. Hari ke-11 sampai hari ke-24 tu adalah kemungkinan nifas selesai. Ada kemungkinan bahawa dia ni nifas dia selesai. Ataupun kita sebut suci dia yang diragui. Kemudian hari yang ke-25 pula. Wal khamis wal 20 tuhurun biyakin. Hari yang ke-25 ini adalah tempoh suci yang yakin. Suci yang yakin. Wa ma ba'dal khamis wal 20 haidun mashkukun fi. Selepas daripada hari ke-25 tu adalah haid. Tapi haid yang diragui. Diragui juga. Mashkukun fihi biqadri yaumin wa laylah in kanat mubtada'ah fi. Sekiranya dia ni wanita yang mubtada'ah ataupun biqadri 'adatiha in kanat mu'tadah, ataupun mengikut adat dia sekiranya dia ada adat. Contoh lepas hari ke-25 tu dia kena anggap diri dia ni haid. Tapi haid dia sebenarnya pun haid yang diragui sebab tak pasti sebenarnya dia haid ke tak kan. Cumanya kena tengok kategori dia mubtada'ah ke mu'tadah. Kalau dia mubtada'ah maka haid diragui tu selama 24 jam. Adapun kalau dia mu'tadah dia kena tengok adat sebelum ni 6 ke 7 hari. Kalau 6-7 hari maka 6 ke 7 hari tu dah adalah tempoh haid secara diragui dia. Selepas tamat tempoh haid yang diragui ni apa pula? Wa ba'da zalik tuhurun mashkukun fi. Selepas tu adalah tempoh suci tapi suci yang diragui. Sebab dia masih berdarah kan. Tapi dia suci yang diragui. Fataghtasilu li kulli fardin. Dalam tempoh yang selama 1 sampailah berapa puluh hari ni, semua dia kena mandi wajib setiap kali nak solat fardu. Itulah untuk situasi mutahayyirah zakirah lil adat nasiyah lil waqti. Kesimpulan dia kena ni je lah. Dia kena mandi wajib setiap solat fardu. Macam tu. So dia memang tak ingat langsung.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jadi selesailah untuk pembentangan kitab kita pada hari ini. Kesimpulan dia, kita ni kena sentiasa cakna lah, teliti kan dengan kitaran darah dan sifat-sifat darah kita. Alhamdulillah habis awal kan hari ni. Sebabnya setiap satu penelitian ni bukanlah untuk menyusahkan kita, tapi bukti berapa mendalamnya syariat ni kan, menjaga hukum hakam ibadah. Dan kita ni tak boleh ambil mudah lah. Bila kita dah belajar, kita kena amalkan. Dan bila kita dah belajar, kita kena ajarkan kepada orang terdekat kita. Ajarkan kepada family kita, anak-anak kita, mak ayah kita, adik-adik kita dan sebagainya, insyaAllah. Jadi kena sama-sama selalu murajaah lah kan. Sebenarnya kita berada di hadapan ni pun, ni adalah proses murajaah kita lah. Bukanlah kita ni yang paling tahu dan sebagainya, tapi kita sambil kita membentang ni pun, ni adalah murajaah bagi kita. Jadi kalian pun lepas ni, jangan segasi dulu lah untuk muzakarah dengan sahabat-sahabat kan. Kita tengok balik buku, check balik kan, mana yang betul, mana yang salah, macam mana cara kira, mana formula dia. Dan simpanlah formula tu setiap satu kan. Dan moga-moga bermanfaat lah untuk kita semua. Kitab yang ada di tangan kalian ni jangan pernah buang lah. Siapa yang nak buang kitab jaga baik-baik kan. Dan jadikan rujukan sentiasa. Kalau siapa yang rajin tu buat nota comel-comel sikit kan. Okay. Buat nota comel-comel, lepas tu simpan. Boleh buat rujukan untuk akan datang. Okay. Itulah. Wallahu ta'ala alam. Segala yang baik tu datang daripada Allah, segala yang buruk tu datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Kita minta maaf lah sebarang kekurangan kita menerangkan kitab Ibanah wa Ifadah ni. Kalau ada yang tak sampai ke, kurang jelas ke kan, boleh je untuk tanya balik ataupun nak muzakarah balik. Kalau ada kesalahan pun boleh je untuk tegur kan, kalau ada yang tersilap. Kadang kita ni pun terlepas-lepas cakap juga kan, terbelit-belit lidahnya. Jadi wallahu ta'ala alam.